Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dunia motosikal Malaysia digegarkan dengan kemunculan sebuah model dual purpose terbaru. Inilah dia, CF Moto Dual 250. Dengan harga mesra poket, bawah RM10,000, ia menjanjikan pengalaman menunggang yang serba ringkas, ringan, dan sesuai untuk pelbagai keadaan jalan. CF Moto Dual 250 dikuasakan enjin 249cc 1 silinder, liquid cooled, menghasilkan 25 kuasa kuda pada 8,000 rpm dan 22.5 Nm torque pada 7,000 rpm. Dipadankan dengan transmisi manual 5 kelajuan, motor ini hanya seberat 150 kg, cukup ringan untuk dikawal, sama ada di bandar atau di laluan off-road ringan. Tangki minyak berkapasiti 13 liter memberi jarak tunggangan yang praktikal, manakala suspensi depan jenis upside down fork dan monoshock belakang boleh laras prabeban memastikan keselesaan di pelbagai permukaan. Rem spok 21 inci di depan dan 18 inci di belakang menambah keyakinan bila masuk jalan tanah atau berbatu. Dari segi keselamatan, Dual 250 dilengkapi brek cakera depan 265mm dengan angkup 2 piston, dan cakera belakang 220mm dengan angkup 1 piston. ABS 2 saluran hadir sebagai standard, satu ciri penting untuk penunggang muda. Panel instrumen LCD ringkas tapi cukup jelas, lengkap dengan indikator gear dan tahap minyak. Lampu LED penuh memberi pencahayaan moden, dan ada juga port USB untuk cas telefon ketika perjalanan jauh. Siapa yang sesuai dengan CF Moto Dual 250? Ia jelas disasarkan kepada penunggang muda atau pemula yang mahu motosikal dual purpose dengan harga mampu milik. Dengan ketinggian tempat duduk 840mm dan ground clearance 245mm, ia sesuai untuk mereka yang mahu belajar dunia off-road tanpa perlu melabur besar. Motor ini juga praktikal untuk kegunaan harian, ringan, ringkas, dan tidak membebankan. Dengan harga RM9,888, CF Moto Dual 250 membuka pintu kepada dunia dual purpose untuk lebih ramai penunggang di Malaysia. Ringkas, praktikal, dan cukup lengkap dengan ciri moden. Persoalannya, adakah ini bakal jadi pilihan utama bagi mereka yang mahu mula jelajah jalan raya dan laluan tanah? Wartawan Roda akan terus ikuti perkembangannya. Jumpa lagi.